Seorang sahabat ni pelik tak pelik dia, tubuh dia berbau wangi. Tubuh dia siapa ketua bau wangi. Maka sahabat lain bertanya kepada dia, ya wahai seorang si fulan bin fulan, apa tubuhmu mai wangi sehingga ke isteri dia tak cakap beli minyak atar dah macam-macam jenamu, tapi tok laki dia bau wangi lagi. Tok laki dia bukan jenis pakai minyak atar, tetapi isteri dia tak cakap beli dah minyak atar go mahal go murah habis tak boleh lawan. Maka dia tanya tok laki dia, sahabat dia pun sahabat-sahabat tok laki dia pun tanya, dia kata apa tubuh demo ni bau wangi telajak. Katanya sahabat tu, dah ni ada sebut dah dulu deh rasa-rasa lah. Katanya sahabat tu, dia kata hamba dulu masa kecil hamba kena penyakit gatal. Tubuh hamba ni kena penyakit gatal. Maka mu hamba wagi, hamba ketemu dengan Rasulullah suruh, kalau kita gak wai tawar lah suruh tok guru siuk-siuk sikit. Maka Rasulullah pun kata kepada hamba kecil lagi masa tu, buka baju. Maka hamba pun buka baju duduk depan dia. Maka Rasulullah luduh di tubuh hamba. Maka Rasulullah cuma. Lepas pada tu dah hilang nyakit kata hamba, tubuh hamba jadi wangi sampai mati. Minyak atar jenis mana tak tahu. Air liur Rasulullah bukan Rasulullah tek minyak atar ke mana-mana dah. Air liur Rasulullah nyocoma di tubuh kawan tu wangi sampai mati. Minyak atar je nama Perancis pun tak boleh buat lagi. Nama Paris kau di hop soho tu kan minyak atar. Tak boleh lawan. Tu air liur Rasulullah baru. Apa Rasulullah pakai lagi minyak atar? Nak ajar kepada umat. Kalau Rasulullah tak pakai, takut umat kita, umat Nabi Muhammad faham tak sunat kita pakai wangi-wangi. Rasulullah tak apa tubuh wangi dah. Wangi tubuh Rasulullah lalak tak pernah hinggap. Nyamuk tak pernah hinggap. Lalak ni hinggap tempat kotor. Tapi tubuh Rasulullah tak pernah dihinggap oleh lalak.